Siap masuk Cartoon Network weh. Ya betul. Okey, hari tu aku dah kenalkan satu animasi diorang iaitu Oddboy, dan kali ni aku nak introduce lagi lah salah satu kartun diorang ni. Kartun diorang ni yang bertajuk Nano Boy. Nano Boy ni mengisahkan tentang seorang budak lelaki yang berumur 9 tahun yang bernama Oscar. Oscar walaupun dilihat seperti kanak-kanak biasa, namun dia ada kuasa yang luar biasa. Kuasa Oscar ni, dia mampu mengecil sampai ke saiz mikroskopik dan dikenal sebagai Nanoboy. Musuh-musuh dia pula sekadar mikroorganisma, kuman-kuman dan virus-virus je. Animasi ni jenis genre dia adalah aksi, komedi dan sains. Sangat sesuai untuk ditonton oleh golongan kanak-kanak. Uish, korang mesti baru tahu juga ni kan? Bagi aku genre cerita ni memang untuk target budak-budak je sebab lawan kuman tak mencabar langsung. Dah tahu? Tunggu apa lagi? Kasih repost biar ramai lagi tahu. Okey? Alhamdulillah memang terbaik guys.